Hadis tentang celak daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bercelaklah kamu dengan ismid kerana ia dapat mencerahkan penglihatan dan menumbuhkan bulu mata." Riwayat Ibnu Majah, An-Nasa'i. Dan Imam Al-Bajuri rahimahullah menulis dalam syarahnya, seruan ini, yakni perintah memakai celak, adalah kepada orang yang matanya sihat. Adapun bagi mata yang sakit, maka hendaklah diteliti dahulu jenis ubat yang sesuai. Ismid ialah sejenis serbuk celak hitam yang sangat lembut, berasal dari batu alami. Ia digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam hari sebelum tidur. Nampak tu? Bukan sekadar sebagai perhiasan, tetapi sebagai sunnah yang penuh hikmah, kesihatan dan keindahan. Nampak? Jadi, pertama kita pakai celak ismid kalau ada. Kalau tak ada, maka gantikan celak yang lain. Yang kedua, faedah pakai celak ialah untuk cerahkan mata dan juga tambahkan bulu mata. Macam yang kita beritahu tadi tu, menambahkan bulu mata itu adalah tujuan untuk menjaga mata. Sebab mata kita ni semakin lebat bulu mata, semakin dia menjaga mata. Ia satu sunnah untuk Nabi tunjukkan betapa Islam ini membenarkan untuk kita berhias, tetapi berbatas pada yang ditetapkan oleh syarak. Kita boleh berhias biar kena pada syarak. Bila kita punya hias kena pada syarak, maka sunnah kita itu ataupun ibadat itu akan membuatkan hati ini lebih dekat pada Allah.